yang akan dilantik. Okey, banyak sekali lagi satu penghargaan bagi semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan terima kasih dari Tuan Guru Besar atas ucapan yang penuh bermakna. Kalau Tuan ikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan mandat diberi, mohon disempurnakan majlis kami. Unit ini dipersilakan. Berdaftar dengan pengalaman sebagai guru bimbingan selama 15 tahun dan juga sebagai guru akademik selama 20 tahun. Cikgu Ahmad Wahid juga merupakan kaunselor pendidikan daerah, mantan kaunselor. Sumpah Merdeka kita menuju medan mati. Andaikan kami untuk semua, kabullah Tuhan di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Sedia berkorban untuk ilmu tertinggi. Sebelum kita berjaya, jangan harapkan punah. Inilah sumpah Merdeka kita menuju medan mati. Andaikan kami untuk semua, kabullah Tuhan di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Gembira, seronok, dan ceria, serta bersemangat, menimba ilmu pada hari ini. Agar saya jadi pengawas hebat. Yes. Seronok, dan ceria, serta bersemangat, menimba ilmu pada hari ini. Agar saya jadi pengawas hebat. Yes. Pesanan tadi ingkari.
اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا آمين من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي آمين أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب يسر ولا تؤسر يا كريم آمين. Baik, alhamdulillah. Tahniah. Baik dulu. Kuih itu berbau harum. Kamu suka sangat bau dengan dia dan dia naik sehingga ke paras kepala kamu. Kamu rasa sangat segar. Kamu dengar guru kamu ucapkan kepada kamu, guru besar, tahniah, anda hebat. Letak tangan dekat dada. Rasakan bangga tu, rasakan gembira tu, rasakan seronok tu masuk ke dalam otak kamu, masuk dalam emosi kamu, masuk dalam tubuh badan. Ada tepuk sekolah kan? Pagi tadi saya dengar tadi. Okey, buat tepuk semangat sekolah kamu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, tahniah. Duduk. Okey. Abang bukan untuk Fatimah. Okey. Baik. Dan semua senyap. Senyap. Baik. Okey, senyap. Semua senyap. Kita nak dengar nama kumpulan. Kumpulan ni, hari kumpulan ni sebut. Kumpulan apa? Betul? Tulis nama kumpulan atas tulis foto. Baik, jangan lupa peraturan kumpulan. Contoh peraturan penganggap: dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berduri. Satu perkataan je untuk satu peraturan. Dah siap untuk terus bergerak dengan kumpulan satu. Contohnya Abdul Rahman hebat. Abdul Rahman hebat. Cuba sama-sama. 1, 2, 3. Tulis sekali. Siapa kalau dah siap keluarkan sorakan itu tidak kan atau tidak gagal satu sorakan. Okey, tanya. Satu. Pemimpin yang jujur. Okey. 3. Pemimpin yang hebat. 4. Pemimpin yang terbaik. 5. Pemimpin yang terbaik. Okey, anchor. Access. Number 4. Anchor. 2. Pemimpin yang terbaik. 3. Pemimpin yang hebat. 4. Pemimpin yang terbaik. 5. Baiklah, maka ini dipersilakan.
dengan pemimpin muda kepimpinan kurikulum sekolah. Muhammad Ryan Naufal bin Haizal, Naib Bendahari Unit Badminton. Naufal Farhan bin Muhammad Nur. Muhammad Denish Haras bin Abdul Khalim, Naib Bendahari Unit Bahasa. Muhammad Darwis Zafran bin Muhammad Syahduan, Pengerusi Unit IKRS dan Bendahari Unit Bahasa. Muhammad Farhan bin Mazlan, Bendahari Unit IKRS Setiausaha Rukun Negara dan Bendahari Unit Bola Sepak. Rizky bin Muhammad Nizar, Naib Setiausaha Unit Pengangkap, Bendahari Unit Rukun Negara dan Naib Setiausaha Bola Tampar. Muhammad Haziq Aikal bin Abdullah, Pengerusi Unit Bahasa, Pengerusi Unit Bola Balik. Muhammad Ibnu Qadri bin Muhammad Rukun Negara dan Setiausaha Unit Bola Sepak. Muhammad Nur Izul Afandi bin Muhammad Afendi, Naib. Muhammad Nur Daniel bin Norizal, Bendahari Unit Agama dan Naib Setiausaha Kelab Badminton. Muhammad Ridwan Izhar bin Muhammad Rani, Naib Setiausaha Doktor Muda dan Pengerusi Unit Bola Tampar. Muhammad Syaf Naufal bin Syarif Nizam, Pengerusi Unit STEM dan Naib Setiausaha. Naurul Al-Husna binti Suhaidi, Naib Setiausaha Unit TKRM dan Naib Pengerusi Unit STEM. Nur Asfa Azharah binti Abdul Hasnira, Naib Bendahari Unit TKRS, Naib Pengerusi Unit Bahasa dan Bendahari Unit Bola Tampar. Setiausaha Unit penyampaian watifah bagi pemimpin muda, bagi ketua dan pengawas, ketua dan penolong kelas. Kita mulakan Muhammad Adib Naufal bin Syarul Amri, ketua kelas tahun 1. Okay, freestyle. Satu, mana kamera? Satu. Satu, dua, tiga. Okay, one more. Satu, dua, tiga. Okay, satu lagi. Satu, dua, tiga. Okay, freestyle. Okay, freestyle. Satu, dua, tiga. Okay, one more. Satu, dua, tiga. Okay. Dijemput pengawas PPDA untuk meneruskan pada sesi bergambar. Tadi. Tapi dah. Mana sih dia? Tak. Eleh. Mana sini nak gambar. Gambar. Kau tadi. Macam jarang sangat lah. Dapat sikit lah Qadri. Kaki tu
Kaki Kadri. Dapat. Ni pun Abdal pun dapat. Bukan kaki dapat kaki. Kaki awak nak? Macam tu. Ada kaki dapat. Kaki dapat. Okay, one more. Kamera. 1, 2, 3. Alah bunga, baju bunga. Baju turun sikit. Baju turun. Bangun dulu. Okey, okey. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 2, 3. Okay, nanti. Okey, final kamera 1. Jap, kaki kakak. Oh ni, Sini sikit, belakang sikit. Okey, sini sikit. Sini. Rapat sikit. Sebelah belakang sikit. Sebelah belakang sikit. Damian sebelah. Belakang sikit. Belakang sikit. Okey, 1. Pandang depan. Burak tak? Hai, kau buka apa pula? Adil. 1. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Muka Am. Okay, pandang kamera. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. Pandang kamera. Okay, 1, 2. Baik. Hello. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Hadi. Terusnya, tunggu di dalam mana ke? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okey, tahu dah. Kita tahu dah. Susun dulu. Ikut Cikgu Zai. Jangan nangis. Tak malu nangis. Dah jam 1 dah. Wah, ini nak belajar kan? Zara dengannya kena jadi best friend. Kena bincang. Satu padukan kemampuan. Faham? Good. Alright. Sebab awak berdua ni makan. Bincang ni elok. Hero ini. Ni semua hero handsome dia dulu. Syam, kena kita sama dengan Tini Syam. Atas ni. Okay. Ini. Bagus, sampai.